Kalau kementerian ada kuasa penuh pilih kontraktor ibarat buka pintu kepada rasuah. Demikian tegas seorang pemerhati yang mengkritik cadangan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi supaya mana-mana kementerian memiliki tender bagi sesuatu projek diberi kepercayaan penuh memilih kontraktor layak berdasarkan penilaian dan saringan. Pemerhati berkata jika syarat itu mahu dilaksanakan, had nilai projek wajar ditetapkan pada RM5 juta, manakala projek bernilai lebih tinggi tidak boleh diluluskan sesuka hati. Sebaliknya, kata pemerhati, kelulusan wajib melalui Kementerian Kewangan MOF bagi memastikan setiap sen rakyat dikawal rapi. Dakwa pemerhati sebelum Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz mengambil alih MOF ketika pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kementerian itu mengadakan perbincangan dan rujukan bersama kementerian-kementerian lain sekaligus mengurangkan risiko keputusan unilateral dan konflik kepentingan yang merugikan wang rakyat. Terdahulu, Timbalan Perdana Menteri itu berkata ketika ini garis panduan sedia ada hanya membenarkan kementerian atau jabatan menilai kelayakan kontraktor. Namun, kontraktor yang akan dilantik diputuskan MOF. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata perkara itu menyebabkan kementerian itu sering dipersalahkan kerana selepas semua butiran teknikal dikemukakan, tidak sampai separuh daripada jumlah kontraktor yang memohon dapat berdaftar untuk melaksanakan tender terbuka atau terhad yang ditawarkan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM ke-46 di Kuala Lumpur pada Ahad.